Alright guys, okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share sikit pasal water level controller, right? Ataupun dia punya float lah, okay, water float ni. Okay, yang ni saya tak nak sebut brand lah, tapi dia agak branded jugalah, okay. Tapi saya telah pakai dalam berapa tahun dalam 2-3 tahun ni. Saya ingat benda ni boleh tahan lama lah, okay. Tapi still bagus juga sebab dia punya flow dia tinggi, okay. Right, cuma bila saya ada isu water flow lebih. Right, maksudnya overflow lah, okey. Jadi benda ni kat dalam ni. Ni contoh ini yang stop yang air tu kat sini. Lepas tu ni tutup dia lah. Okey, tutup dia. Okey, float akan tolak. Okey. Dia akan tolak ni, dia akan masukkan angin dalam ni. Okey. Jadi bila dia punya contoh macam ni alright, okey. Dia akan tolak. Jadi saya tengok material dia tak berapa tahan lama lah. Konsepnya bagus, cuma ni tak berapa tahan lama, okey. Tengok dia punya ni agak macam dah agak boleh fragile lah, okey. Agak rapuh juga lah bila saya pegang ni, okey. Jadi kalau saya tak tukar ni, dia akan jadi 2 kali kerja lah, okey. Saya buka dari ni. Yang ni paling penting ni, diaphragm ni. Okay, diaphragm ni yang akan stop air tu. Okey. Jadi saya tengok ni memang kalau korang tengok lagi jelas ni, dia macam dah degrade dia punya ni. Dah degrade. Macam dia ni macam agak keras jugalah. Okey. Okey. Jadi saya ingat saya nak pakai yang lain lah, mungkin stainless steel ke apa ke. Jadi yang ni memang patutnya tahan lama lah. Alright. Okay guys, right, kita jumpa lagi dalam video lain. Okay, cuma dia review dia macam ni lah. Kalau benda ni korang pasang dekat bawah, benda yang senang nak maintenance, okay, korang boleh pakai. Okay, boleh pakai, tapi tengok brand dia lah. Okay, tapi kalau untuk tahan lama, okay, mungkin korang expect 5 tahun tak payah tukar. Okay, cuba cari method lain. Okay guys. Alright guys. Okay, Assalamualaikum.